Duit tak berapa ramai, duit sikit, duit tak banyak, boleh makan dekat sini. Tak apa, jangan sedih kalau tak dapat makan dekat Rembayung lagi. Nanti hilang FOMO 2-3 tahun lagi kita pergi, okey? Okey, first Akak Jemli nak bagi tahu korang apa menu yang ada dekat sini. Ada beberapa menu baru tau dekat sini. Pineapple Royal BBQ dan yang ni pula Royal Pineapple Platter. Dalam denas ni penuh dengan daging. Daging dia memang lembut, yang mana tak ada gigi pun boleh makan. Siap dengan nasi sekali. Sebenarnya kat sini banyak je menu yang menarik. Kalau korang order satu pinggan macam ni, mixed grill pun dah kenyang. Sebabnya ramai datang kat sini tak tahu nak order apa. Jadinya Kak Jemli dah senaraikan nama menu siap-siap. Nak tahu berapa harga? Korang komen kat bawah, okey? Lagi satu, dia punya pizza ni memang A+. Kalau korang tak percaya, try lah nanti. Hari tu kan viral pasal isu kunafa kan. Boleh je makan, tapi janganlah selalu. Kalau 3-4 bulan sekali, okey lah. Korang try je kunafa original, dia dah sedap. Biasalah perempuan suka yang manis-manis. Bila badan dah naik, baru nak meroyak. Tapi untuk sekali-sekala nak cheat day, boleh je. Bukan selalu kan. Yang mana tengah cari pot nak makan dengan family ramai-ramai, bolehlah datang dekat Damascus Cake Melaka ni, sebab tempat dia memang cantik. Nak sambut birthday, buat event, semua boleh. Apa-apa pun korang jangan lupa follow dulu Kak Jemli, okey? Bye. Assalamualaikum.